مرحبا مرحبا يا رمضان مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ini adalah Ramadan yang paling terbaik bagi saya dan kawan-kawan. Kenapa? Sebab 5 waktu solat saya dapat bertukar di masjid ini dan majoriti daripada masa saya adalah dilapangkan masjid ini. Ini SOP pelaksanaan Ihya Ramadan di sini. Selepas asar, kami baca mesyuarat dan bacaan kitab hadis 40. Diikuti dengan tadarus dalam kumpulan kecil. Setiap petang juga, kami ada tazkirah oleh guru ataupun pelajar. Dalam masa yang sama, beberapa orang pelajar akan bertugas untuk membantu menyiapkan hidangan berbuka. Sekitar jam 6.45 petang, kami akan mengambil tempat untuk berbuka. Ini adalah saat paling gembira buat kami, sesuai dengan hadis riwayat Al-Tirmizi. Bagi orang yang berpuasa, dia akan memperolehi 2 kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika dia berbuka puasa, dan kedua, kegembiraan ketika dia bertemu Tuhannya. Istimewanya di sini, kami makan di dalam talam. Selesai maghrib, kami akan mengikuti kelas Al-Quran. Sementara itu, pelajar bertugas akan membantu mengemaskan kawasan berbuka puasa ini, termasuk menyapu, mengelap lantai dan menghampa tikar. Selesai isyak, kami akan bertarawih sebanyak 8 rakaat diikuti oleh solat witir 3 rakaat dan tahlil. Solat diimamkan oleh pelajar menengah atas yang terpilih. Selesai tahlil, kami akan makan moreh yang disediakan. Pelajar bertugas akan membantu penyediaan moreh dan mengemaskan kawasan setelah selesai. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi sallallahu alaihi. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi'ni fi dari wa barik li fi rizqi wa barik li fi rizqi. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi'ni fi dari wa barik li fi rizqi wa barik li fi rizqi. Ya Allah, terimalah amalan kami, terimalah taubat kami, ampunkanlah segala dosa kami, amankanlah kehidupan kami di sana nanti yang kekal abadi. Kurniakanlah kepada kami syurga-Mu yang maha luas dan baik. Amin.